Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Pernah tak anda jadi macam tu? Yelah, saya faham. Kawan-kawan saya pun kerja kerajaan. Saya pun kerja kerajaan. Ramai daripada diorang ni yang kerja kerajaan, gali lubang, buat hutang, lepas tu buat hutang lain, tutup lubang yang ni. Kemudian dapat kad kredit, gaji naik, lepas tu dapat duit, tutup lubang yang ni. So, tak ada beza. Gali lubang, tutup lubang yang ni. Lubang yang kedua, ambil tanah, tutup sini. Lepas tu gali lubang lain. Sampailah pencen. Jadi benda ni, saya tak salahkan untuk anda buat macam tu. Kenapa jadi macam ni? Saya faham kemahuan kita tu semakin meningkat sebabkan kita ahli keluarga makin bertambah. Gaji pula kadar pergerakan dia sangat-sangat lambat. Jadi tak ada orang yang akan membantu kita selain diri kita sendiri yang bantu ubah masalah kewangan. Dalam hidup ni kat dunia, benda yang anda kena jaga adalah satu, agama dah tentulah. Kedua adalah kewangan. Anda kena mahir generate income supaya tak berlaku gali lubang tutup lubang. Jadi macam mana kita masih bekerja lagi, tak kisahlah anda kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, kita tak nak gali lubang tutup lubang. So, anda kena ada knowledge jual barang ke luar negara, gunakan platform eBay. Kenapa? Sebab simple saja, ekosistem dia dah stable, market dia dah mature, tinggal kita nak belajar macam mana nak jual dekat platform eBay. Anda boleh pergi kerja macam biasa, hujung minggu anda boleh bercuti, jalan-jalan, bawa anak pergi Tasik. Macam sekarang saya kat Putrajaya, so boleh bawa anak jalan-jalan, bisnes berjalan seperti biasa. Apa yang anda kena belajar, simple saja. Pertama, anda kena tahu setup akaun eBay. Settle masuk barang, then akaun tu bagi hasil secara pasif. Platform eBay ni sangat-sangat bagus. Kenapa? Traffic dia ada 600 juta. Dan bagusnya eBay ni, customer dia tolong carikan untuk kita. Tugas kita apa? Kena pandai pilih produk. Dalam kelas ni yang saya akan ajar pada anda, produk apa yang kita nak masukkan. Tak payah pening. Anda just pindahkan, cari produk-produk yang ada dekat Shopee ni, gunakan teknik dalam kelas yang saya akan ajar, ambil produk ni, pindahkan masuk dalam anda punya akaun eBay, then tunggulah eBay carikan customer daripada 600 juta traffic mata yang memandang anda punya kedai tadi tu. Then dah dapat customer, anda kena tahu macam mana nak proses order. Hari-hari nanti pagi anda check akaun, tengok berapa banyak order yang masuk. Sebelum pergi kerja, anda uruskan shipment, tunggu courier datang pick up kat rumah. Dan dalam tim saya ni, kalau tak ada masa nak uruskan shipment, just bagi barang dekat saya tolong postkan ke customer anda. Senang kan? Simple saja. Jom saya adakan kelas training 2 hari untuk belajar masukkan produk dekat Shopee dalam anda punya kedai dekat eBay untuk anda dapat customer daripada 600 juta, customer daripada USA. Yuran dia sangat murah, RM50 saja. Lepas ni kita tak nak gali lubang tutup lubang, so kita dah ada income dalam dolar. Gaji kita allocate 10% untuk modal beli barang. Kalau tak boleh beli barang, anda kerja kerajaan, boleh pakai kad kredit. So gunakan kad kredit atau buy now pay later. Dia bagi tempoh sebulan. Dalam tempoh sebulan lah anda buat sale, dapat profit dari eBay, buat bayar kad kredit, lebihan profit income kita. Jadi nak selesaikan masalah ni, jom join kelas Exportpreneur. Yuran RM50. Dah terbukti. Anda boleh nampak yang kerja kerajaan, yang ni pun sama kerja kerajaan, semua berjaya buat income dalam dolar. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji mesti.